ataupun angan-angan mak jenis, malah ia menjadi satu realiti yang akan kita temui satu masa nanti. Sekian, terima kasih Dok. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita itu tadi. Jadi kita dapatlah nampak bahawa pentingnya perpaduan itu di kalangan kita mahasiswa-mahasiswa luar negara. Jadi jika adanya perpaduan, sudah pasti adanya halangan-halangan, cabaran-cabaran yang perlu kita rintangi untuk kita merealisasikan misi tersebut. Jadi saya mempersilakan panel kedua kita sekali lagi untuk membincangkan. Silakan. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam soalan yang kedua. Soalan yang agak mencabar sedikit kerana soalan ini menanyakan saya tentang cabaran-cabaran yang harus ditempuhi oleh kita sebelum mencapai perpaduan di kalangan persatuan-persatuan Malaysia di luar negara. Jadi saya mau ringkaskan di sini, terdapat banyak cabaran-cabaran yang harus kita tempuhi sebenarnya, tetapi memandangkan masa sangat menceburi saya ringkaskan pada dua isi yang penting, iaitu yang pertama, iaitu apabila wujudnya pendapat yang berlainan atau perselisihan pendapat yang berlaku dalam sesuatu persatuan. Apabila terdapat perselisihan faham atau perselisihan pendapat, maka kerjasama amat sukar untuk dikecapi dalam mencapai perpaduan. Berlainan pendapat juga timbul kerana ada individu-individu yang mempunyai sikap mementingkan diri dan juga yang tidak mahu mengalah. Mereka mahu pemikiran mereka ataupun ideologi mereka diterima dan tidak mahu menerima ideologi orang lain. Jadi ini menjadi punca, menjadi masalah untuk mencapai satu-satu perpaduan. Selain daripada itu, banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragamnya, betul tak? Maksudnya di bawah satu payungan ataupun di bawah satu naungan di mana semua persatuan bersatu padu, terdapat banyak orang dan orang-orang ini mempunyai ragam masing-masing dan ini menjadi sukar, menjadi cabaran untuk satu-satu persatuan bersatu padu. Isi saya yang kedua ialah cabaran dalam memulakan langkah untuk mencapai perpaduan. Maksud di sini bermaksud siapa yang ingin memulakan perpaduan? Saya, kamu, anda, mereka, siapa? Tidak. Kita mempunyai satu sikap, iaitu sikap menunggu daripada memulakan. Kita lebih suka menunggu daripada memulakan. Kenapa kita mempunyai sikap ini? Kerana faktor-faktor minta maaf saya perlu cakapkan ini, faktor kita sebagai rakyat Malaysia atau terutamanya bangsa Melayu yang mempunyai sikap pemalu, sikap sopan santun, adat. Jadi ini menjadikan kita malu untuk memulakan sesuatu. Kita takut akan pendapat orang lain. Kita takut akan apa orang akan fikirkan tentang idea kita ataupun pemikiran kita. Jadi faktor-faktor ini harus ditangani sebelum perpaduan dapat dicapai, sebelum impian menjadi realiti. Saya ingin mengakhiri poin saya kali ini dengan firman Allah, iaitu tidak akan ubah sesuatu umat kecuali umat itu mengubah nasib mereka sendiri. Jadi fikir-fikirkanlah, bertindak, jangan tak bertindak, jangan mendengar saja, jangan bercakap saja, tapi bertindak. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada saudara Adam atas cabaran-cabaran yang diberikan. Jadi saya rasa bahawa Dr. Barahin telah dapat sedikit sebanyak bagaimana cara untuk menyelesaikan. Jadi mungkin boleh berikan sedikit saranan atau pandangan daripada pihak peringkat yang lebih tinggi. Bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah ini? Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada diberi kehormat, barisan panel yang saya hormati dan juga hadirin yang hadir dan mendengar forum pada kali ini. Pertamanya, saya berasa agak kecewa dengan bilangan yang hadir untuk mendengar forum pada kali ini. Jauh saya diterbangkan untuk menjadi panelis, namun ini saja yang datang. Namun saya rasa saya patut berterima kasih juga kepada mahasiswa yang hadir untuk mendengar hasil diskusi mengenai perpaduan ini. Jadi pengurus pada KLM. Saya kira isu perpaduan adalah satu isu yang sangat besar, di mana kita harus bersama-sama memikirkan akan isu ini. Jadi kita harus lihat sebenarnya isu perpaduan ini dalam satu konteks yang lebih luas, iaitu perpaduan persatuan Malaysia dan luar negara, bukan hanya menggabungkan dua atau lebih
di luar negara. Namun ia sebenarnya menggabungkan juga masyarakat yang berada di bawah persatuan itu sendiri. Seperti kita lihat contohnya, sekiranya Persatuan Queen's Pulling Club daripada Belfast mengadakan hubungan kerjasama dengan PPIMI yang berada di Dublin, maka kita sebenarnya berjaya menggabungkan masyarakat yang berada di Belfast dan juga masyarakat yang berada yang baik. Dan jika saya kira sebentar tadi Saudara Adam ada menyatakan bahawa wujud perselisihan pendapat yang sukar untuk ditangani. Sebenarnya kita harus memandang perselisihan pendapat satu benda yang sangat positif, di mana kita harus meraihkan perselisihan pendapat ini. Di mana melalui perselisihan pendapat sebenarnya para mahasiswa diajar untuk lebih kritis dan kreatif dalam memikirkan satu isu. Maka kita menghasilkan satu keputusan yang lebih dinamik dan juga bernas dalam sesebuah perbincangan sebenarnya. Dan seterusnya mengenai isu persatuan mana harus dimulakan dahulu, saya tidak bersetuju akan sikap yang difikirkan ini, kerana sebenarnya setiap persatuan harus memandang tanggungjawab untuk memulakan perpaduan adalah berada di bawah setiap persatuan. Tidak perlu ada sikap untuk menuding jari persatuan ini harus memulakan dahulu atau persatuan itu yang harus memulakan sebuah perpaduan. Maka saya harap mahasiswa yang berada di sini, dan saya kira yang mendengar program ini tentunya terdiri daripada pemimpin-pemimpin persatuan, dapat memfikirkan bahawa kalianlah yang bertanggungjawab untuk membawa sebuah perpaduan itu untuk mahasiswa di luar negara. Dan saya kira kalau kita tidak harus melihat perpaduan itu satu benda yang sangat gah, di mana kita harus membuatkan satu kerjasama yang sangat besar. Sebaliknya, ia boleh dimulakan dengan satu program yang santai. Misalnya kita buat majlis keramaian bersama ataupun bekerjasama dalam melakukan program sucukan. Dan saya kira kita harus menguji usaha yang dibawa oleh PPIMI sebelum ini melalui kerjasama bersama dengan PMC dan juga PPMG dalam menjayakan puisi. Kerana itu adalah satu usaha yang baik dan mereka juga berjaya mengadakan forum siswa yang mengajak lebih banyak persatuan untuk terlibat sama dalam sebuah aktiviti bersama. Nilai perpaduan yang telah diwujudkan. Maka saya kira melalui pandangan saya ini, para mahasiswa lebih terbuka untuk memandang isu perpaduan ini adalah satu perkara yang pasti boleh dilaksanakan, bukan hanya fantasi. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada doktor. Panel pertama kita ada sesuatu yang ingin disampaikan. Terima kasih saudara pengurusi. Sebenarnya saya setelah mendengar hujah-hujah ahli panel rakan perjuangan saya iaitu Adam dan juga Dr. Farahin, saya terfikir satu ungkapan yang saya rasa saya perlu kongsi pada saudara dan saudari sekalian, iaitu sebenarnya bila kita memikirkan tentang perpaduan, kita selalu memikirkan adakah ia wajar dilakukan. Saya ingin menyeru saudara-saudari dan juga sesiapa sahaja yang hadir supaya kita mengubah ataupun membuat ajakan paradigma di fikiran kita bahawa persoalan yang patut kita persoalkan bukanlah apa yang saya sebutkan tadi, tetapi ia lebih kepada bagaimanakah untuk kita mewujudkan perpaduan itu sendiri, kerana perpaduan ini merupakan sesuatu benda yang disuruh oleh agama dan tidak perlu kita persoalkannya, tetapi kita lebih perlu memikirkan masalah-masalah yang hadir jika kita ingin memulakan perpaduan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan panel pertama. Jadi mungkin sekali lagi Dr. Farahin ada kesimpulan yang ingin dibuat. Terima kasih kepada Tuan Busi. Jadi setelah kita lihat sebenarnya hasil daripada diskusi mengenai kepentingan dan juga bagaimana cara kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada, nyata kita lihat bahawa sebenarnya tanggungjawab untuk mewujudkan perpaduan terletak pada mahasiswa dan juga persatuan-persatuan mahasiswa di luar negara. Maka saya kira selepas dari forum ini, kita sama-sama dapat memikirkan langkah pertama untuk mewujudkan perpaduan di antara masyarakat. Dan ini sisinya adalah juga aspirasi kerajaan dalam menghasilkan masyarakat yang bersatu padu seperti yang dibawakan oleh Satu Malaysia. Terima kasih diucapkan. Jadi ingin saya tinggalkan hadirat sekalian dengan ayat tema forum kita pada hari ini, iaitu surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang berjuang di jalannya dan mereka adalah seperti bangunan yang kukuh. Jadi dengan itu saya akhiri forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syabas diucapkan kepada barisan panel dan pengurusi yang telah dapat mengupas isu yang diberi. Jadi dalam pertandingan ini saya ingin menyatakan bahawa secara amnya pelbagaian persatuan adalah sesuatu yang disetujui bersama. Kerana tanpa ada perbezaan, kita akan melihat sesuatu perkara sebagai monotonous. Dalam hubungan ini, sejauh manakah perlu ada kawalan terhadap penubuhan persatuan-persatuan belajar agar perpaduan dapat dipupuk dan disemai? Sedikit masa untuk ahli panel kita untuk berfikir sejenak, insyaAllah. Jadi apa yang kita perhatikan di Dewan ini nampak seperti tidak ada perpaduan duduk sepak-sepak Jadi tak boleh sempat ini Allah kita rapat-rapatkan Islam lebih berpadu, insyaAllah. Apa? Itu, insyaAllah. Panelis kita. Okay, jadi saya jemput Dr. Farahin untuk memulakan hasil apa yang telah beliau menjawab kepada soalan yang diberikan. Saya kira kita bercerita tentang perlukah ada kawalan dari segi penubuhan persatuan untuk perpaduan dapat dipupuk. Jadi apabila kita melihat kepada nilai kepada itu sendiri adalah kita bekerjasama dan berganding bahu, maka perlu ada kawalan dari segi penubuhan persatuan itu. Sekiranya penubuhan itu sekadar untuk mewujudkan satu kelompok ataupun kita katakan satu kumpulan yang hanya pentingkan kumpulan mereka sendiri, kerana kita lihat sendiri bagaimana sebuah persatuan itu diwujudkan adalah untuk memenuhi keperluan ataupun pilihan masyarakat. Yang ini sekiranya kita mewujudkan persatuan bola sepak kiranya, maka ia khas untuk para pemain bola sepak. Kita tidak boleh untuk menghadkan bola sepak dan menyuruh mereka masuk kepada persatuan bola jari, kerana itu adalah sama sekali tidak boleh. Maka kita lihat bahawa bagaimana kawalan ini dibuat adalah bila sebuah persatuan itu diwujudkan hanya sekadar untuk menunjukkan bahawa mereka sebagai satu kumpulan yang gah, dan kumpulan ini kadang-kadang merasakan mengasingkan mereka daripada kelompok. Maka dari itu kita lihat pentingnya kita menegaskan bagaimana objektif penubuhan sebuah persatuan, kerana apabila kita lihat objektif itu bukan ke arah mewujudkan persengketaan ataupun perpecahan persatuan yang telah ada, maka ia harus diberikan, dan sekiranya ia tidak bersesuaian maka penubuhan itu tidak perlu. Terima kasih ucapkan atas penjelasan itu tadi. Jadi saya kira panel pertama ini adalah menyampaikan sesuatu. Silakan. Terima kasih. Dalam menjawab soalan yang dikemukakan oleh ahli hakim kita tadi, saya sebenarnya tertarik dengan analogi yang diberikan oleh Dr. Farahin tentang kelab sukan yang berbeza. Di sini saya izinkan saya untuk menggunakan analogi yang lebih kurang sama. Sebenarnya apabila disebut tentang kawalan-kawalan persatuan ini, kita kan seperti yang Dr. Farahin kata, kita perlu melihat objektif persatuan itu sendiri. Adakah ia ditubuhkan kerana ada perselisihan pendapat di kalangan pemimpin di pihak atasan, maka dia merasakan dia perlu untuk membuat satu persatuan lain di mana dia menyebarkan idea dia sendiri dan mengatakan idea orang lain salah, padahal idea itu seperti yang Dr. Farahin kata, ia perlu dirakan dan perlu dibincangkan untuk menghasilkan satu paduan. Dan saya rasa pertubuhan persatuan ini perlu, kalau tujuan dia berlainan. Izinkan saya menggunakan satu contoh di sini, iaitu di bawah Jabatan Pemerintahan di Malaysia, kita ada Kementerian Sukan dan juga Kementerian Politik, dan
Kementerian Sukan lebih kepada hal-hal sukan dan Kementerian Politik lebih kepada hal-hal politik. Ia merupakan dua objektif yang berbeza, tapi dia bekerjasama atas satu badan Indo yang lain, iaitu kalau boleh kita katakan dia bekerjasama di bawah Perdana Menteri kita untuk menghasilkan satu objektif yang sama sebenarnya. Objektif besarnya adalah sama. Dan kita patut menganggap ia adalah bahagian-bahagian yang perlu, bukannya perpecahan-perpecahan yang dihasilkan daripada ketidakpuashatian. Dan selepas itu, kita perlu lihat pula, adakah selepas persatuan-persatuan berlainan ini ditubuhkan dalam masa beberapa ketika, adakah ia mendatangkan kesan positif atau ia semakin memecah belahkan umat kita? Jika jawapannya ia memberikan kesan negatif, maka eloklah pemimpin kedua-dua persatuan ini berbincang bagaimana untuk mereka bersatu semula. Dan jikalau ada kesan positif yang kita rasa kita perlu teruskan, maka teruskanlah. Ia haruslah menjadi satu, orang kata, sokongan terhadap satu sama lain untuk kita terus mencapai perpaduan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel utama kita. Jadi kita nampak objektifnya adalah perpaduan. Itu yang dituntut sebenarnya. Jadi panel kedua kita. Saya cuma nak tambah sedikit sahaja. Saya menyokong 100% pendapat Dr. Farahin dan juga pendapat saudara Naim. Tapi saya cuma ingin menambah sedikit saja. Pada pendapat saya di sini, kawalan di sini agar perpaduan dapat disemai adalah bermaksud perlu ada kawalan pada objektif yang ditubuhkan ataupun yang dibincangkan, yang ditubuhkan oleh persatuan-persatuan, gabungan persatuan-persatuan tersebut agar perpaduan dapat disemai sepanjang zaman. Contoh, saya bagi contoh. Contohnya dua persatuan yang mempunyai dua objektif yang berlainan. Yang pertama mempunyai objektif untuk menjaga kebajikan rakyatnya, dan yang kedua adalah untuk yang mempunyai objektif untuk mengaut keuntungan lebih kepada bisnes, lebih kepada perniagaan. Jadi kalau dua persatuan ini boleh bergabung untuk menjayakan satu program yang besar, tapi perlu ada kawalan di situ pada objektif di situ, kerana dikuatiri apabila digabung persatu tidak mengambil kira kebajikan rakyatnya ataupun mengambil keuntungan berlebih-lebihan, dan ini akan memusnahkan perpaduan yang telah disemai ataupun ideologi atau objektif sebenar gabungan persatuan-persatuan tersebut. Jadi perlu ada kawalan di situ, perlu ada objektif yang jelas supaya kedua-dua persatuan faham akan mengapa ditubuhnya atau mengapa digabungkan persatuan-persatuan tersebut. Di situ saja, sedikit saja. Apa yang dijelaskan tadi adalah kawalan terhadap persatuan agar tiada perpecahan di antara persatuan-persatuan. Jadi terima kasih. Ada tambahan? Terima kasih kepada Tuan kita lihat kembali kepada soalan yang dikatakan mengenai pelbagai persatuan. Jadi harus diingatkan bahawa meskipun kita bercakap perlunya ada kawalan kerana sesuatu perkara mesti ada satu hadnya di mana kita harus memikirkan sama ada ini sesuai atau tak dilaksanakan. Namun ia bukanlah bermakna kita memotong kepelbagaian sebuah persatuan, kerana kepelbagaian sebuah persatuan itu adalah satu kemestian di mana kita perlu wujud pelbagai persatuan yang pengkhususan yang berbeza supaya kita mampu menghasilkan mahasiswa yang lebih kritis dan kreatif dalam pengkhususan yang diminatinya. Jadi kita lihat di sini, kami semua setuju bahawa kawalan itu perlu, namun dari segi kawalan itu tidaklah menghadkan kepelbagaian persatuan yang ada. Dan ini adalah berdasarkan objektif itu sendiri yang sememangnya bukan ke arah mewujudkan perpecahan persatuan-persatuan yang ada. Terima kasih diucapkan. Jadi saya kira tiada lagi penambahan. Tiada. Jadi setakat itu saja. Pada hari ini terima kasih diucapkan kepada panel hakim dan hadirin hadirat sekalian kerana persediaan anda bersama kami mendengar Forum Siswa 2011. Terima kasih diucapkan. Assalamualaikum.